newbie affiliator. Dengar ni, aku ada benda yang jujur cakap, bukan cakap pandai apa, tapi kalau hampa yang jenis pakai lampu lagi macam ni, stop. Tak payah dah beli lampu yang pelik-pelik kan. Hampa beli lampu macam ni, belakang gue elok kan. Satu upgrade yang aku rasa terus sharp, video aku okey lah kan. Akulah rasa kan, hampa tak tahu, tapi bagi aku puas hati. Upgrade ke softbox yang ada honeycomb ni, aku tak tahu sangat function sebenarnya, tapi lagi soft muka kita, lagi macam elok video kan, walaupun kamera biasa-biasa je. Macam angle macam ni pun lawa. Macam tu kita nak fokus produk punya, contoh macam ni, jadi lawa lagi kan. Walaupun aku buka tingkap, still lagi kita punya ni masih jelas kan. Padahal aku buka tak kuat pun. Ni level berapa macam ni. Betul ampun, jangan bazir lah. Aku punya pendapat, nasihat pun tak boleh kata nasihatnya, orang lain power je, tapi aku punya sendiri tulus ikhlas ni, upgrade lah. Lighting tu bukan bodek sangat. Ampun commission pun gila-gila kan. Try ampun ni, buat dalam bilik studio ke apa kan. Bilik lah, affiliate ni mesti ada tempat dia buat kerja lah. Pakai yang ni SGS Lite yang plus ni, yang terbaru. Ada remote lagi, nak control tekan-tekan je, nak ubah. Ni yang cool, ni yang warm, ni yang paling cool lah. Ni yang warm. Dia 3 tu je lah dia punya lampu, bukan RGB je. Sumpah geng, jangan lambat lah beli. Cepat InsyaAllah improve kamu punya video dalam sekelip mata. Adalah aku belajar ni, tak cakap pandai, tapi InsyaAllah. Okay, tengok kabel kuning.